Jangan biarkan dia terlepas. Terima. Kerja kita dah settle, bos. Amin. Lama tak jumpa. Macam duduk kat penjara. Best tak? Seronok tak? Jamal. Weh, Batak, kau panggil lah elok sikit. Dia bos kita tau. Kena panggil bos Jamal, faham? Relax. Mungkin dia tak tahu siapa kita. Amin. Aku sebetulnya cukup rindu lah dengan kau, Amin. Dah 2 tahun kita tak jumpa. Mulai hari ni aku nak kau kerja dengan aku. Kau siapa nak suruh aku kerja dengan kau? Ha? Aku rasa aku tak perlu cakap kot aku ni siapa. Sebab kalau aku ni bukan siapa-siapa, kau takkan keluar dari penjara. So mulai hari ni aku nak kau dengar cakap aku. Kalau tak, kau tahulah nasib kau, Amin. Okey, aku akan ikut cakap kau. Apa yang perlu aku buat? Good boy. Macam ni lah bro. Cun, aku nak bagi kau kerja senang je, Min. Aku nak kau jaga tempat aku dekat City 1 tu. Dengar cerita ada orang kacau. Kau jangan nak lari pula. Kau lari, kita orang akan cari kau sampai ke rumah cacing. Wow, garangnya abang hitam ni tajuk, baby. Bila aku boleh gegar tempat tu? Aku nak hari ni juga. Aku tak nak ada orang kacau tempat tu. Bagi aku satu kereta, aku settle kerja ni. Jangan risau, aku dah sediakan kereta terbaik untuk kau. Jom turun cepat-cepat. Hey, Pak Jenggot. Apa khabar? How are you, Pak Jenggot? Alhamdulillah, baik. Awak berdua ni nak burger ke? Nak burger tu, kita orang tak nak lah, Pak Jenggot. Sebab kita orang dah kenyang. Tapi kita orang nak duit, Pak Jenggot. Apa ni? Kalau Pak Jenggot tak nak bayar, Pak Jenggot akan tahulah akibatnya. So, bagi duit, Pak Jenggot. Cepat. Saya dah bayar dah tiap bulan kat orang yang jaga tempat ni. Jamal, korang ni siapa? Kau boleh pakai kereta ni dengan cerita kau minat kereta ni kan. Tapi ingat, kau jangan cuba-cuba nak lari. Kalau tak, kau akan tahu akibatnya. Aku tahu kerja aku. Jai, aku nak kau follow budak tu dan pastikan budak tu tak lari daripada kita. Faham? Faham, bos. Lagi apa yang perlu saya buat, bos? Kau follow je mana dia pergi. Lepas tu kau info kat aku. Aku nak pastikan dia mati hari ni juga. Baik, bos. Aku akan balas kematian kawan aku, Rainbow. Aku ada kerja untuk kau. Kau bocorkan keempat-empat brek kereta tu. Kereta yang mana, bos? Dan kalau boleh tahu kenapa bos nak bocorkan brek kereta tu? Kau tak payah banyak tanya lah. Kau buat je kerja kau. Kau bocorkan keempat-empat brek Porsche 911 tu. Baik, bos. Takkan biarkan kau hidup senang, Amin. Cepatlah. Alah, lambat-lambat pula nak bagi duit pun susah. Bagilah. Ni kalau Jamal tahu, mampus korang. Kau ingat aku takut ke? Kau nampak tak ni apa? Kau nak bagi ke tak nak bagi sekarang? Okey, jap. Cepatlah, bagilah semua. Lambat betul lah nak bagi duit pun susah. Lepas ni tempat ni kita orang jaga. Kau jangan nak bayar kat siapa-siapa, faham? Oi, budak. Faham kau ni panggil kita orang budak. Kau nak mampus ke apa? Korang ni pailang sangat ke sampai nak langgar tempat orang ni? Ha? Dah cukup panjang ke bulu tu? Hei, kau ni lebih-lebih pula. Bulu jangan main Aku paling pantang orang sebut bulu.
bos di botolnya dekat tempat yang bos suruh. Okey, Roger. Hello, selamat siang Cik. Ada yang perlu saya bantu? Saya nak bagi tahu yang dekat sini ada pergaduhan, Tuan. Dekat mana tu? Boleh saya dapatkan location tak? Location dekat City 1 depan supermarket, Tuan. Baik, kami akan segera ke sana. Boleh saya tahu nama penuncik siapa? Mampuslah kau, Amin. Engkau ni rambut pun tak tumbuh nak jadi gangster. Kepala pun macam Upin Ipin nak jadi gangster. Belah lah weh dari sini. Semak je aku tengok engkau ni. Upin Ipin kau cakap dengan aku. Kau tak tahu lagi aku ni siapa. Ada aku kisah ke? Sebelum kau menyesal, baik kau belah lah dari sini. Ni tempat aku. Kau jangan masuk tempat ni lagi, faham? Upin, kau balik je lah. Kita orang tak kisah pun. Kita orang tak takut pun. Kau ni siapa? Ha? Kau balik je lah Upin. Kau jangan cari pasal lah dengan kita orang. Korang nak aku balik Kau tunggu je. Aku akan balik lepas aku belasah korang. Orang macam ni memang kena ajar ni. Berhenti, jangan bergerak. Anda semua telah dikepung. Sekali lagi, berhenti, jangan bergerak. Duduk di tempat. Matilah kita ni bos. Macam mana kita nak lari? Kejar. Masuk. Dulu masa kecil suruh sekolah tak nak, dah besar menyusahkan orang. Apalah kerja aku seorang pun tak dapat. Alamak, apa hal break tak makan ni? Uish.